Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Wih, Syiki nak pergi family day nampaknya. Ya, pergi next baru. Syiki pegang dulu. So, hari ni adalah 1 hari bulan 3 dan besok jatuhnya esok puasa. Tapi kami kerja, so kami akan bersahur di tempat kerja. Saya akan buat video apa ni? Buat video A Day in My Life puasa edition untuk first Ramadan. Tengoklah kita orang sahur apa nanti. Kita orang akan bersahur dekat tempat kerja lah. Nanti berbuka baru kat rumah. Yes. Kami seperti anak perantauan tiba. So marilah pergi kerja. Kerja. Cik bawa apa sahur? Bubur tu je lah. Sahur kan ala pagi-pagi pun macam kurma ke? 1 biji je. Oh. Si buat kurma yang Daddy beli dekat Mekah. Oh, okey lah. Bawa 5 biji sebab sini tak ada bekas. Oh. So, stay tune. See ya time sahur nanti. Allah, kesiannya orang ni. Awak makan apa? Hari saya makan bubur. 3 minit bubur dah siap. Tengok. Dah siap dah. Dah 3 minit dah. Tengok. Mana ada 3 minit sikit? Kak Jom makan apa? Kita minum kopi. Raya nanti dia kurus. Tengok ya guys. Kita melekat ni. Ya Allah. Kita makan pisau. Kita baju pisau. Makanan orang bujang. Ada roti, kurma dan susu kurma. Rasa ada jual dulu. Saya dah makan satu kurma. Kamu sudah ambil? Kamu sudah makan? Tengok ni. Saya ambil, so saya dah makan satu. Rasa dia sangat instant. Red. Rasanya seperti makanan baby. Dan red 8 per 10. 8 eh? 8 tu tinggi ke? 8 tu tinggi tau. Ya. Tapi okey lah sebab sedap. Oh sedap lah. Saya sedap kan. Lepas tu dia campur ni weh. Kuah tom yum ni. Ya, bagi dia berkuah-kuah. Kak Jima makan ni saja. Ni. Dah turun berapa? Dah turun berapa kilo? Kami dah habis sahur. Dah. Jumpa besok petang lah. Sebab yang siang kita tidur sekejap. The next morning. Tiba-tiba dah sampai rumah. So itulah yang saya sahur tadi. Makan Maggi sebab kantin pun tak ada. But it's okay. Kita okay je. Kita dah makan kurma. Kita minum air kurma. Balik ni saya nak tidur dulu. Tidur kejap. Nanti tengah hari saya nak bangun dan teman kawan saya pergi barang dapur. So bye bye. See you. Annyeong. Kami nak keluar pergi mencari barang dapur. Tapi sekarang masa sudah pukul berapa? Troli pun tak ada. Aku penat lah. 10 minutes later. Baru jumpa. Sini banyak sangatlah orang. So saya tidak sanggup. Tak sanggup menunggu. Tak sanggup pun. So kami pergi dekat mana yang ada lah. A few moments later. So kami dah keluar daripada Ayam Mall dan kami pergi ke LM je sebab ya Allah banyak gila orang, banyak gila manusia, banyak gila orang. Nak masak apa ni? Ala masak. Taklah, tidur je ke tengok ni. Betul lah tu. Betul ke tu? Macam mak dia. Dia nak yang tu lah. Tak makan pun. 20 minutes later. Boleh dah ni kita. Dah tukar mall. Sekarang kita orang dekat The Commune. Saya bunyi tak ada cover. Belagak lah, belagak tu.
Agaklah budak 16 Pro Max ni nak buka plastik pun tak boleh. Buka iPhone sampai bola kaki-kaki sekali berpeluh. Buka iPhone dengan kaki tangan berpeluh. Plastik tak boleh pegang tak boleh buka. Ini macam Tolong. Nanti bawa balik dekat mami satu tau. Mami dah ada lah. Tak apa, nanti lagi tu. Makan punya banyak lagi. Nanti jadi kuih raya pula. Jadi kuih raya. Tadi kat LM tak ada. Tangan dia. Dia, jari dia. Ada. Bukan habis berapa? Teka habis berapa boleh komen kat bawah. Dah komen belum? Okey, jawapan dia 110. Oh, 110 ya. Jangan tanya aku. Tapi okey lah, bila total 300 juga habis. A few minutes later. Annyeong guys, so setelah kita berhempas pulas, saya nak settlekan Along punya ni dan diorang pergi masuk dalam Ninso. Raya dia makan telefon. Tada! Nak settlekan ni jap. Saya tunggu dalam kereta je lah. Lagipun sekarang dah pukul berapa dah ni? Mana telefon aku? Oh ini dah telefon aku. Tak, tiba-tiba dah sampai rumah. Benda terjadi terlalu pantas. Dan saya penat sangat-sangat. By the way, ada siapa je yang berbuka hari ni? Sekarang dah pukul 6.45. Saya sampai rumah tadi dalam 6.40. Daripada settle buat telefon dia tu. Nak pergi bazar tadi kan. Tapi ya Allah, penuh ramai sangat mampat padat sendat macam sarden lah. Mesti berlaga-laga kalau pergi. Biasalah hari pertama ni kan. Dan kemungkinan saya tak boleh nak pergi terawih sebab saya punya baju belum basuh. Dan besok saya kerja pagi. Dan saya tidur berapa jam je tadi. So saya nak pergi tolong mak saya. Kita tengok kita berbuka apa hari ni. Hari ni berbuka tak ramai sebab adik-adik kerja masuk tengah hari tadi. Macam bertiga je. Ini lauk berbuka kami. Nasi lemak. Untuk buka. Hari ni ada 5 orang je. Happy iftar. 10 minutes later. So sampai di sini saja saya punya vlog. InsyaAllah saya akan vlogging lagi untuk puasa punya vlog. Tapi tak banyak jugalah. Kalau dapat 2-3 video untuk bulan puasa ni pun dah okey sebenarnya. Sebab saya dah busy dah sekarang. Saya video ada tapi tak siap edit. Ni video yang saya rakam ni. Bila siap edit saya tak tahu. Sebab ada lagi video yang saya belum habis edit. Saya kena mengumpulkan segala kerajinan saya. Tapi tak terkumpul. Tapi saya akan cuba ya. So, sekian saja video saya untuk kali ini. Thanks guys for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Jumpa lagi dekat next video. Bye bye.